Okay guys, so hari ni aku berada dekat Suzuki Malaysia Sendirian Berhad. Hari ni aku nak ambil motor ni dia, Afas Kencana Sport. So basically untuk video kali ni, macam biasalah, setiap kali kalau aku ambil motor-motor yang untuk di review, aku akan buat first ride impression kan. So sama jugalah dengan Encik Kencana. Ting 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 ting. Aku akan buat sedikit first ride impression. Rasa kekot je. Dah lama tak bawa motor auto clutch. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, nice lah. Mana tadi aku pun lupa lah. Ui, hare unexpected. So jom lah, korang layan aje lah video first ride impression ni. Okay? So 40 km aku nak menghadap ni, nak menyampai rumah. Oh, dia punya shape mirror kena adjust sikit. Tapi aku rasa dia ringan gila. Turn right. Oh, okay dua. Mantap. Kasih pepah, kasih pepah. Nice. Nice. Sup sap. Setakat nak mencelah-celah di ruang-ruang yang sempit macam itu, memang makanan dia. So motor ni actually dia sangat-sangat basic lah. Dia berada dalam kategori motor-motor basic yang kebiasaannya orang akan pilih kalau kata dia macam baru-baru nak cari motor kan. Lepas tu untuk kegunaan pula, kegunaan basic aja. Banyak guna main dalam town apa semua. So untuk kegunaan yang macam itu, motor-motor yang berada dalam line up ataupun kelas 110cc, 113cc macam Kencana Sport ni memang menjadi pilihan lah. Antara sebab dia biasanya harga dia agak mampu milik. Lepas tu dari sudut maintenance sangat-sangat murah untuk di maintain. Tapi ini kita akan main highway untuk sampai ke rumah aku. Kita tengoklah macam mana, menung tak menung. To be honest, aku memang tak expect lebih-lebih lah. Takkanlah kan bawa motor 113cc, takkan kau nak expect macam kau bawa superbike kan. Alamak, kejauh. McLaren siap. Selamba saya potong. Oi, tiba-tiba jam dekat sini unsangkerable betul. Oh yelah, depan tu tol. Tapi kau tengoklah dengan secara sup-sapnya. Tapi aku agak kekok sikit lah, sebab dah lama gila tak bawa motor auto clutch ni. Even untuk motor test ride pun, motor auto clutch last aku bawa LC V8 tu, itu pun bawa kejap je lah. Bawa dalam track masa hari launching ni tu kan. Lepas pada tu mana ada dah aku bawa motor-motor auto clutch ni. Alright, so berdasarkan daripada apa yang aku dah observe lah, untuk Encik Afas Kencana Sport ni, kalau nak bercerita pasal dia punya tahap keselesaan bila menunggang dia kan, aku rasa level-level selesa dia ni lebih kurang sama je dengan mana-mana Kapcai yang pernah aku bawa sebelum ni lah. Lepas tu dia sangat-sangat nimble, sangat-sangat ringan memang senang sangat lah bawa dia ni. Lepas tu dari segi power pula, apa yang aku rasa, ini first impression je lah, pick up dia tu ada, tapi kau tak boleh lah nak expect pick up ataupun throttle response yang gila-gila. Dari segi kelajuan, top speed ke apa ke, takat yang aku dapat tadi 100 lebih-lebih sikit. Mungkin atas faktor berat badan aku yang obesity. Nanti kita try lagi lah, kot lah boleh dapat 120 kan. Sebab dengar-dengarnya orang yang dah bawa Kencana Sport ni, dia claim top speed 120. Takat ni aku belum jumpa lagi ke 120-an tersebut. Kita tengoklah macam mana perjalanan dalam lebih kurang 23 km lagi nak menyampai ke rumah aku tu. Dan untuk setakat ni, setakat separuh perjalanan aku nak on the way balik ke Bangki ni kan, apa yang aku rasa bila duduk atas jalan yang besar, atas highway, aku rasa dia okey je untuk dibawa. Cumanya dia menung sikit lah. Dia sebab kau dah biasa dengan motor-motor yang mempunyai horsepower berbelas-belas horsepower ke atas kan. So bila kau dapat motor yang bawah 10 horsepower ni, dia akan rasa menung sikit lah, especially bila commuting atas highway. Tapi kalau nak cakap boleh bawa tak boleh bawa, okey tak okey, untuk kegunaan atas highway setakat ni aku rasa dia okey je. Almost 110 tadi. Tapi sebab jam ni, kita kena slow down pula. Potong betul lah. No, santai je layan. Nak isi minyak pun penuh lagi. Nak beli air ni, haus. Untunglah berdua. Abang tu dia tengok apa? Dia tertoleh-toleh pula. Berkenan ke tengok motor saya? Tiba, alamak, tertinggal kunci. Maklumlah, dah biasa bawa motor yang pakai remote, tak pakai kunci. A few inches later.
Alhamdulillah. Alright, kita sambung perjalanan. Tapi satu benda yang aku rasa bila mula-mula bawa motor ni kan, dia bring back the memories. Dia mengembalikan aku kepada zaman di mana aku membawa lah motor-motor yang bersesaran tak berapa besar macam ini untuk kegunaan harian. Kebetulan pula aku memang pernah memiliki seketul Yamaha Legenda 115Z, tapi yang version carburetor lah. Feeling bawa dia memang lebih kurang sama. Tapi of course lah, itu tahun bila punya cerita. Zaman-zaman aku jadi abang kurier dulu. Sekarang dengan teknologi yang memang dah berkembang pesat, sama seperti berkembangnya perut aku ni, of course lah Encik Kencana Sport ni dia lebih better lah daripada aku punya Legenda 115 ZR Pro Max Plus carburetor dulu. Tengok, nak kata dia tak ada power, boleh je memotong kenderaan-kenderaan lain dekat atas highway ni. So sebab tu lah aku cakap tadi, kalau nak bawa naik highway tak ada masalah pun sebenarnya motor ni. Ada turun bukit sikit, cari top speed. Almost 120. Itu saing-saing berat macam aku, 80 lebih kilogram. Kalau korang jenis-jenis yang ringan, sekeping aja kan, 50-60 kilo, senang-senang je lah dapat 120 tu. Lepas tu tadi, sebelum aku gerak balik tadi kan, aku sempat lah sembang-sembang dengan Afas ni punya brand manager. Dia masa motor ni mula-mula keluar hari tu, diorang ada buat ride tau. Dan berdasarkan daripada ride tersebut, diorang cakap dia punya fuel consumption untuk motor ni dalam 160 km untuk setiap isian penuh. Tapi itu yang diorang dapat lah kan. Tapi harus diingat lah, kebiasaannya untuk fuel consumption ni dia sama behavior dia dengan top speed punya test tau. Makin besar seketul rider itu, makin berat beban yang dipikul oleh motor tersebut. Jadi kalau dah berat badan rider tu agak berat, top speed dia dapat kurang sikit dan dia punya fuel consumption akan rendah sikit lah. Nanti aku test lah, tengoklah berapa kilometer dapat per liter. Tapi berdasarkan daripada cara pembawakan aku lah, takkan nak ikut cara pembawakan budak pula. Itu untuk orang-orang mengandung boleh lah kan. Pembawakan budak biasalah perangai macam tu. Gitu. Alright, kona. Tayar dia kecil, takut saya nak turun gendak-gendak. Apa? Tak muat? Come on. This is kapcai bro, pure kapcai. Pure kapcai. Alamak, lincah teruk. Alright, so aku dah sampai lah mat dekat kawasan rumah aku. So itulah dia serba sedikit first ride impression terhadap Encik Afas Kencana Sport ni, untuk video ataupun untuk penerangan yang lebih detail, yang lebih lanjut pasal motor ni. Nanti aku akan up satu lagi video lah. Itu pun kalau korang nak tengok. Tapi kalau korang rasa macam malas lah aku nak tengok, kisah pula aku. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, see, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?